Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Selalunya bila sebut kolesterol tinggi, apa yang terlintas kat kepala? Mesti makanan berlemak kan? Santan, goreng-goreng. Tapi pernah tak terfikir, kalau puncanya tu bukan datang dari pinggang, tapi dari sesuatu yang kita tak nampak. Sesuatu yang kita hadap hari-hari, iaitu stres. Okey, bayangkan ni. Anda dah betul-betul jaga makan. Dah tolak tepis semua santan, semua benda bergoreng. Tapi bila cek, kolesterol masih tinggi. Mesti geram kan? Rasa macam, apa lagi yang tak kena ni? Kalau bukan sebab makanan, jawapannya mungkin ada kat tempat yang kita tak sangka. Sesuatu yang tersembunyi, yang berlaku dalam kepala kita setiap masa. Betul, puncanya ada dalam kepala kita. Stres. Ya, tekanan dari kerja yang tak habis-habis, jam kat jalan raya tu, fikir pasal bil lagi. Semua inilah penjahat senyap yang diam-diam naikkan kolesterol kita. Tak kisahlah betapa sihat pun diet kita. Jadi, macam mana pula stres, benda dalam fikiran ni, boleh bagi kesan fizikal pada kolesterol? Sebenarnya, semuanya berpunca daripada sistem badan kita yang boleh kata kuno. Sistem ni direka untuk zaman purba, tapi kena hadap masalah zaman moden. Okey, kenalkan watak utama dalam cerita ni, kortizol. Kita panggil dia hormon kecemasan. Dulu, hormon inilah yang tolong nenek moyang kita lari kalau nampak harimau. Masalahnya sekarang, badan kita tak pandai nak beza antara dikejar harimau dengan dikejar deadline kat office. Dan, macam inilah prosesnya berlaku. Bila je kita stres, badan kita terus keluarkan kortisol. Kortisol ni pula akan bagi signal ke hati. Hoi, kita dalam bahaya, cepat buat tenaga. Jadi, hati pun akan hasilkan banyak gula dan lemak. Nak angkut semua lemak ni dalam darah, badan perlukan truk. Dan truk tu ialah kolesterol jahat, LDL. Nampak tak kaitan terus tu? Jadi isunya kat sini, stres ni bukan main-main. Dia secara spesifik naikkan LDL, kolesterol jahat yang macam sampah boleh sumbatkan saluran darah kita. Lagi teruk, pada masa yang sama, dia boleh turunkan HDL, kolesterol baik yang sepatutnya jadi tukang cuci. Jadi sampah makin banyak, tukang cuci pula kurang. Memang kombinasi yang bahaya kan? Okey, macam mana kita nak tahu kalau stres ni lah dalang di sebalik semua ni? Sebenarnya, badan kita ni pandai bagi signal. Jom kita tengok sikit tanda-tanda amaran ni, mana tahu ada yang terkena kat kita tanpa kita sedar. Cuba tengok senarai ni. Rasa macam pernah kena tak? Selalu rasa letih, padahal tidur dah cukup. Sikit-sikit nak marah. Atau jantung tu rasa macam nak lumba bila tengah stres. Ini semua bukan sekadar perasaan tau. Ini semua tindak balas fizikal badan kita terhadap kortizol yang tinggi. Dan ia ada kaitan langsung dengan kesihatan jantung dan kolesterol. Dan ini semua bukan cakap-cakap kosong tau. Ada bukti saintifik, ada data dan ada juga kisah benar yang memang sokong kaitan antara stres dan kolesterol ni. Jom kita tengok. 3 kali ganda, bukan sikit-sikit tu. Kajian dari University College London mendapati orang yang hadap stres berpanjangan, risikonya 3 kali ganda lebih tinggi untuk dapat kolesterol tinggi. Nampak tak betapa kuatnya kuasa minda kita ni terhadap badan? Bukan setakat kajian je. Dengar cerita ni. Ada seorang klien kami, umur 38 tahun, dia berjaya turunkan kolesterol dia dalam masa 2 bulan tanpa makan ubat. Apa rahsianya? Mudah je. Dia belajar cara uruskan stres dan pastikan tidur dia cukup. Ini bukti hidup yang menunjukkan betapa besarnya impak perubahan gaya hidup ni. Okey, sekarang kita dah tahu masalahnya. Persoalan paling penting, macam mana nak kawal stres ni bila hidup kita sibuk macam ni? Berita baiknya kita tak perlu pun buat perubahan drastik sampai tunggang terbalik hidup. Ada beberapa langkah kecil je, tapi sangat-sangat berkesan. Dan kita boleh mula hari ni juga. Jadi, apa yang kita boleh buat? Jom cuba 5 benda ni. Pertama, ambil masa 5 minit je setiap hari. Stop semua benda, just duduk dan bernafas dengan tenang. Kedua, gerakkan badan sikit. Tak payah lari maraton, jalan kaki 20 minit pun dah cukup bagus. Ketiga, tolonglah jaga tidur. Penting sangat ni. Keempat, cuba makan makanan anti-stres macam pisang, oats atau teh hijau. Dan yang terakhir dan paling penting, kalau ada masalah, luahkan. Jangan simpan sorang-sorang. Jadi, kesimpulannya kat sini, jangan anggap kolesterol tu cuma satu nombor atas kertas laporan medical check-up. Anggaplah ia sebagai cermin. Cermin yang tunjukkan keseimbangan dalam hidup kita antara kerja, rehat dan ketenangan fikiran.
Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Adakah hidup anda sekarang ni bergerak terlalu laju? Sebab mungkin ubat kolesterol yang paling mujarab tu bukanlah datang dari botol ubat, tapi dari keberanian kita untuk tekan butang pause sekejap.